Kakak, biar betul. Kakak. So guys, sekarang kita orang nak prank ayah kita orang. Kita orang akan kutip batu. Ni batu ni. Yang mana yang nak ambil? Ni lah ni. Besar sikit. Batu ni kan macam dalam drama cerita. Lepas tu yang ni kita akan buat sebagai hadiah yang kononnya harga beribu-ribu. Duduk jap. Kenapa? Akak ada sesuatu nak bagi kamu. Wow. Kakak, betul lah ni kamu yang beli ke? Biasa kan kamu kan selalu bagi kita orang. So hari ni akak nak bagi kamu special. Kakak tak nak hadiah kamu, dapat lah. Sekali dapat lah. Kakak serius. Kakak serius lah. Kenapa? Mahal ni. Kakak. Angah pilih kan. Kakak, selalunya bila cari ni dia dah nak sold out. Sukalah dia macam Kan? yang ni. Mesti kau dapat. Padahal dah, bila dia cari kapan dia dah banyak macam dah habis dia jual. Macam mana kakak dapat? Serius lah. Yeah. Mak. Gede. Mahal ni harga ni. Kakak, biar betul. Kakak. Nanti. Mahal tau. Berapa tadi? Kamu suka ke? Berapa harga dia? Dalam 3,000 lebih. Kakak, serius lah. 3,000 tu kira paling murah. Boleh lah. buat gelang. Alah abang kan ada yang Cina siapa potong batu tu. Batu jig. Ini batu. Ini biasanya limited edition daripada negara luar. Yalah batu jig lah kalau kita belah ni, dia bukan warna hijau ke biru. Boleh buat gelang. Batu daripada mana ni? Ini dari Brazil tu tak silap. Apa daripada Brazil. Habis apa nak buat batu ni? Kita simpan dia hiasan macam tu daripada Brazil. Thank you kakak. You're welcome. Batu sampai 3,000 beli berapa? 3,000 berapa beli motor? Tak berapa dengan motor. Thank you. Hadiah paling bermakna. Tak tahu apa masa ni Papa tak reti nak cakap benda macam ni. Pasal tak ada kajian Papa. Tengok kita Cina je ada yang rawa-rawa pendek je. Belah batu lah apa tapi tak ada. Lebih kurang macam tu lah. Kalau belah dapat batu jet, okey lah. Okey pula benda macam ni sampai orang berharga macam tu. Lepas tu tak tahu apa benda dalam ni. Nama benda betul tak betul. Kita belah apa semua. Thank you kakak. Kalau apa dapat betul.